Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita di Hotel Apsara. Kita nak menjamu selera di Kesuma Cafe yang berada dalam Hotel Apsara ni. Jadi dia ada banyak menu. Kita tengok menu apa dia ada. Jom. Mana tu Okma? Kalau Okma datang Temeluk nak cari tempat makan yang best, bolehlah datang ke Kesuma Cafe di Apsara Hotel ini. Kesuma Cafe ni ada CJ halal tau. Tempat dia pun luas dan selesa. Hamuh tengok apa kau order. Yang pertama crispy chicken chop. Betul-betul crispy weh. Yang ni pula nasi biryani ayam masak merah. Wah paleh. Dekat sini macam-macam menu ada. Menu moden ada, tradisional ada. Awak nak makan prata pun ada. Macam-macam prata ada. Kalau nak makan spaghetti pun ada weh kat sini. Air pun ada macam-macam. Ada strawberry matcha, masala latte, mojito blue lemon. Air yang ada Oreo pun ada kat sini. Bukan tu je, harga dia pun sangat berpatutan. Jadi benda lagi orang-orang Temeluk. Moh kita ke Kesuma Cafe di Apsara Hotel. Benda lagi. Moh kita. Follow, like, komen dan share untuk video seterusnya.